Kita ni kuih tua. Pagi tadi saya sebut dalam kuliah duha saya di Kodiang pagi tadi. Imam Al-Ghazali rahimahullah dia sebut, kita ni nak cek diri kita ni sama ada keberkatan hidup ni dapat ke tak. Cek 4 benda. Pak Long awak main buku tulis. Hatta awak main apa? Kita ni Pak Long duk tanya Ustaz doa lah, mudah-mudahan saya ni berkat hidup Ustaz. Keberkatan hidup ni kita nak tahu sama ada diri kita mendapat keberkatan hidup ataupun tidak. Imam Al-Ghazali kata cek 4 benda. Pertama, cek tengok umur kita ni Pak Long. Kuih duk bertambah, umur kita ni makin bertambah. Dulu ni umur kita 60. Tahun ni sedap-sedap 68 tau. Ni masuk pula tahun baru hijrah ni Pak Long. Umur kuih bertambah. Bukan dia kuih kurang. Umur ni angka kuih banyak. Kuih banyak Pak Long, dia bukan kuih kurang. Kuih banyak umur kita ni. Dulu remaja, lah remaja purba. Pasal apa? Pasal umur duk kuih bertambah. Dulu mangkak lah ranum. Pak Long nak? Dulu muda-muda mangkak lah ranum. Jabat Pak Long ni usia ranum. Dia bukan tua, ranum. Buah pelam ni kalau ranum Pak Long nak luruh, bukan nanti piti bayangan kalah. Kangga rabat 4 ekor luruh dah. Dulu mangkak lah ranum. Saya nak tanya Pak Long, bila usia Pak Long ni bertambah? Pak Long cek. Ni saya pun tak boleh nak abang Pak Long nak. Saya pun tak boleh nak abang ni saya pun kena cek. Saya Pak Long pun cek Pak Long. Itulah gunanya kita duk main dengar kuliah ni. Kita nak muhasabah ni, yang kata muhasabah, nak cek tengok dalam diri kita lagu mana. Baik, saya kata lagu ni Pak Long. Dulu Pak Long tengok masa muda, lah ni main ranum ni Pak Long. Ibadat ni lagu mana? Pak Long cuba cek tengok. Ibadat ni lagu mana Pak Long? Tahun ni baru dia buka. Bulan ni baru dia buka. Semangat tahun baru hijrah baru buka tu. Tidak duk lah kepompong tu. Pak Long, how are you? Mak Long padang serai baru nampak muka. Dia ingatkan muda ranum juga Mak Long pun. Cuba cek tengok Mak Long. Dulu dengan lah ibadat kita ni makin bertambah ke? Sama ke? Ataupun menurun? Cek tengok ibadat kita. Dulu dengan lah Mak Long. Dulu masa muda ibadat kita tara tu, dia mai tua pun tara tu, ataupun kuih menurun. Kalau orang yang usia dia berkat, kalau orang yang hidup dia berkat, bila bertambah usia, bertambah ibadat. Bukan kuih berkurang, kuih bertambah ibadat. Balik cek tengok. Bila bertambah usia, bertambah ibadat. Dulu ni nak main sembahyang fardu dekat masjid ni pun payah. Lah takat-takat tua. Alhamdulillah 2 waktu, 3 waktu saya akan ada di masjid Ustaz. Bila Pak Long? Tama subuh. Terutama saya main awal. Saya akan main. Bak saya lah seminggu ni Ustaz, lebih kurang lah 2 kali sekali lagu tu lah. Ingatkan tak mangkit? Yang mangkit. Dia ingatkan dia kata sekali 2 ayat tak mangkit. Dia kata sekali 2 ayat mangkit, lain tak mangkit. Ni umur kat 70 kunut 9 suku lagi mampu Pak Long. Daripada muda sampai ke sampai bila Pak Long? Ada tak? Ada. Tapi dia tak main malam ni orang tua tu. Dia tahu lah Ahad minggu keempat kena kopi basah kena. Sebab tu saya baru ni ada Mak Long tu kata, Mak Long bukan fighter, jangan duk main kuliah saya lah. Yang main kuliah saya ni siapa dia? Orang yang kental saja. Ni macam Pak Long ni telinga pun dah jadi pekak lagu tu lah. Hang kata pi mendatang apa pun kami duk main tahun tu Ustaz. Lagu ni baru jiwa fighter. Dia tak Pak Long? Pak Long nak tengok orang jiwa fighter lagu mana? Main kuliah lambat, Ustaz mengajak lena, kitab tak ada. Tu fighter Pak Long. Hak tu betul-betul fighternya.
Dia tak nak herannya. Dah lah lambat. Ustaz ngajak dia lena, kitab tak nak ada. Tu baru fighter. Hak ada kitab ni dia panggil fighter yang tertib. Hak betul-betul fighter, tak nak heran lah. 8.30 baru sampai. 8.50 masuk Aisyah dah. Mai duduk sat lena. Kitab tak pernah ada. Hak tu betul-betul tu. Hak tu betul-betul membujur lalu melintang patah. Lawan tetap lawan. Cuba cek tengok Pak Long nak. Ni kita berubah ni. Umar ni berubah Pak Long. Kalau dulu semayang jemaah pun haram dah. Mana umar tua pun sama. Pak Long nak berkat kau celah mana umar tu Pak Long. Nak sembang berkat ni kau celah mana. Cuba abang. Kau celah mana nak sembang berkat. Pakai dak dah Pak Long. Pakai dak dah. Saya tak maulah nak kata hidup tu tak berkat. Tapi saya kata kalau cara kita duk tengok tu pakai dak dah. Pakai dak dah. Tu yang pertama. Pak Long balik cek nak. Aku umur pertama. Kalau kuliah pun haram tak pernah main. Surau buat kuliah, dia tak pi. Masjid buat kuliah, dia tak main. Yang dia reti, komplain. Ada mendatang ni. Siapa tak tahu. Jangan duk terasa dia. Komplain nombor satu. Tanya dia, awak tak pergi kuliah. Kuliah mana? Tu masjid kita lah. Sebab mengajak. Ustaz Usam. Baru tu aku tak dengar. Dia kata, dia panggil ustaz lagu tu lah. Saya tahu, ada. Dia tahu. Dia kata baru tu mengajak aku tak pergi. Dia kata, kasar. Dia tak tahu dia mengajak gaji dekah datang tu. Tak apa, ustaz dia mengajak pun hantar lain. Ni Ustaz Zul lembut. Bila mengaji dengan dia? Dia kata tak tahu, duk senyum dia mengajak, tak tahu. Hakut tu pula dah. Yang Ustaz Zul hang kata duk dia senyum. Mai Ustaz Usam hang kata baru ni kasar. Hak betul-betul apa dia? Hang tu menyegan. Hak betul-betul dia lah. Hang tu menyegan. Daripada muda sampai ketua, tak rak nak rasa pembetul diri. Berkat mai kok mana Pak Long? Pak Long, nak berkat mai kok mana? Yang kedua Imam Ghazali kata, nak tengok hidup kita ni berkat ataupun tidak. Yang kedua ni apa dia? Sebelum kita nak buat sesuatu benda, kita renung dulu. Kita renung dulu. Sebelum kita nak buat yang kedua, renung dulu. Benda ni aku buat faedah ke tak? Pak Long tak payah duk tanya orang Pak Long. Benda tu Pak Long pun tahu. Pak Long nak buat sesuatu benda, Pak Long tanya dekat diri Pak Long, benda yang aku nak buat ni berfaedah ataupun tidak? Tu orang yang bagus. Bini dia kata, abang, awak jom abang, buat apa? Besar rumah lagi, halus ingat rumah kita. Cek dulu, benda aku nak buat ni berfaedah ataupun tidak? Ish, dia kata tak payahlah kot. Kita kata, nak besar apa lah, kali tinggal kita dua ya. Anak-anak pun kena duk menikah keluar dah. Tak lah bang, jom lah besar. Tanya bini dia, awak yang nak besar rumah. Tak lah duk tengok rumah orang lain besar, kat rumah kita Allah halus je lah bang. Duk tengok rumah kita halus ya bang. Nak buat benda tanpa Pak Long. Kalau masa anak-anak duk di rumah ke semua, nak perbesar rumah tak apa. Ni anak pun kena duk keluar nikah dah. Lah kali tinggal Pak Long dengan Pak Long. Saya baru ni pergi satu rumah bekas DO, pencen DO, pegawai daerah. Dah. Dia ajak sebab ceramah, dia ajak pergi rumah dia makan. Besar tak tengah rumah. Saya kata Datuk dua orang, tinggal dua. Saya kata pasal rumah ni hantu ramai pada orang kot. Tu je Ustaz. Ustaz boleh tengok tak? Boleh tengok tapi tak kelih. Tengok bukan tak boleh, tulis kelih dah. Dia jalan betul-betul pasangan ideal oleh pada. Jalan daripada dapur mai duduk tang kursi makan tu, sama-sama duduk raba-raba awak kelak geh duduk tembak. Laki pun sama, bini pun raba. Tu nama dia pasangan ideal Pak Long. Jangan tertukar geh tu dah kan. Gigi pun sama, dua-dua palsu. Nak lena malam dua-dua duk rendam teh kepala katil dalam gelas dia elok. Gas. Saya nak pergi beli iak.
Pergi belayak. Saya duduk berjalan nak keluar tu. Saya tengok tang ni ada penyapu. Tang tu ada penyapu. Tang ni ada penyapu. Saya kata ni buat penyapu banyak sangat datin. Dia kata, pergi tang tu kena penyapu tu sapu urut tu. Tinggal tang tu. Main tang ni tak larat nak bawa dah. Menyapu pun nak pergi rumah. Dan kalau ditanya, Ustaz ada pondok-pondok lebih kami nak pergi duduk. Dia kata, halus sudah tak jalan. Dia rumah Pak Long tu elok dah. Rumah taman tu. Kecil pun tak, besar sangat pun tak, duduk elok. 6 langkah beli ayam kencing, 3 langkah katil lepas duduk hotel, lepas nak duduk di rumah, tambah. Tak payah tambahlah rumah, mau tanah luas. Kalau tanah tak luas, tambahlah rumah. Mau tanah luas Pak Long, buat homestay. Lepas tak balik, Pak Long pun boleh sewa. Duit pun masuk, jadi boleh dah ada income, tak payah duduk tikam ekor dah. Ni main kuliah bukan nak dengar ustaz nak habaq benda baik. Dia nak tengok ustaz dah sebut nama apa. Haram tengok. Ustaz pula jenis tak tanda kitab muka surat apa. 12 ke 13. Dia pun tulis 1, 2, 1, 3. Habis kuliah duduk pelaga kat kedai mamak dengan kawan dia. Habis dengar kuliah. Tanya, aku nak buat satu benda ni faedah ataupun tak faedah? 3 Pak Long berkat hidup ni apa dia? Yang nombor 3 Pak Long, kawan-kawan pakat pilih lah, tak guna tu tinggal buang lah. Kawan dengan hak yang betul-betul bermanfaat. Mai tua-tua ni berkawan pun tak ada ish. Umur 60 kalau Tok Bilal duduk bang maghrib, duduk kat kedai kopi lagi, boleh fikir dah kot. Duk sembang kata, hang ni aku berkawan dengan hang ni. Tak ada yang nak berubah apa. Kuih teruk ada. Pak Long, boh pergi Agostan, lepas break, slow-slow unduk. Tak payah duk tekan minyak lepas break lah. Takut dah berutuh belakang, dah tekan minyak. Boh pergi Agostan, tahu pergi Agostan, gear reverse. Pak Long duk buat heran Agostan, cish, duk buat macam duk di Damansara. Padahal duk penang sana, penang sana. Boh gear R, Agostan slow-slow. Lepas break, Pak Long, slow langsung. Jangan berkelain tak mau. Nak berkelain nampak pimai nak nyumbak orang tu juga. Oh, dia Agustan lepas break slow mengunuk diri. Tak payah duk abang kau orang dah. Aku tak kawan dah dengan dia. Pasal dia ni tak bawa kebaikan. Tak payahlah. Tu bukan orang cerdik. Sembang orang. Orang cerdik ni bukan lagu tu duk hingat. Tu orang bodoh. Orang cerdik ni diam. Buat dalam diam. Bogia reverse slow Agustan. Boleh belum? Yang keempat, Imam Ghazali kata nak tahu kita ni berkat tak berkat dalam hidup ni. Yang pertama, tengok hidup hang ni. Makin tua makin banyak ibadat ke makin kurang? Ataupun sama? Kalau makin kurang ataupun sama, kena cek baliklah tentang keberkatan hidup ni. Yang kedua, hang nak buat apa? Hang nak tanya lu, bermanfaat ataupun tak bermanfaat? Ni kuih tua dia buat benda tak ada faedah. Dia buat apa? Makin tua ni buat benda ni ada faedah. Kalau tak ada faedah, tak payah dia buat. Nombor 3, tengok kawan hang. Kalau daripada muda sampai ketua, duk kawan dengan kawan yang tak mampu nak bawa balik hang kepada Allah, tinggal buanglah kawan lagu tu. Tak kawan pun tak rugi, kawan pun tak ada untung. Nombor 4, hang nak buat apa-apa, nombor 4, tak dulu. Yang ni yang mana? Dunia ke akhirat? Cek dulu aku nak buat ni benda ni keduniaan ke akhirat? Kita biasa dengar ustaz-ustaz duk bagi tahu, ada yang kata hadis, ada yang kata kata-kata sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Apa dia? Kejarlah duniamu seumpama kamu nak hidup lama mana lagi belum? 1000 tahun. Betul? Kejarlah akhirat kamu seumpama kamu nak mati esok hari. Bisa dengar tak yang tu belum? Bisa dengar kan? Bisa dengar kan? Maknanya apa dia? Yang kita duk faham. 2. Saya nak abang 2. Yang pertama lagu Pak Long duk faham tu betul dah. Lagu Mak Long duk faham. Dunia pun kena pulun, akhirat pun lagi kena pulun. Sebab apa dunia kena pulun? Nak hidup 1000 tahun lagi. Pasal apa akhirat kena pulun? Saya nak esok nak mati. Betul dah pahaman tu. Yang kedua, kalau bertemu di antara urusan dunia dan akhirat dalam satu masa, utama yang akhirat ni dulu. Sebab apa? Esok nak mati, dunia 1000 tahun lagi nak hidup. Bila mai bertemu dua-dua ni di antara urusan dunia dan akhirat, nak utama yang mana? Utama yang akhirat ni dulu. Sebab apa? Sebab esok nak mati.
Dunia tak apa, 1000 tahun lagi nak hidup. Kita ni bila mai tua, saya pun maklum lah ni pun duk rasa dah. Duk rasa macam naik 36 ni dia rasa lain no. Dulu maklum, muda-muda tu, dah lah muda, bodoh lah dulu. Saya ceramah ni kalau Pak Long ikut daripada dulu bela la selalu banyak dah Pak Long. La dekat-dekat duk ngajak tasawuf ni kurang dah. La ni saya pun sikit lagi ni, boleh berjalan atas air sikit lagi. La boleh dah cuma tenggelam. Sikit lagi. Saya duk ingat dulu muda-muda ada satu ceramah dululah, duk ingat balik bodoh aku ni. Bodoh. Ceramah ni tengah-tengah ceramah dia hangat, dia panas tau. Tengah ceramah panas. Panas tu siapa yang buat saya panas? Saya. Ceramah tu saya duduk ceramah adalah saya sentuh isu, lepas tu saya panas. Bukan jemaah yang buat saya panas, saya yang buat saya panas. Lepas tu saya duduk hangat. Ceramah ni duduk taruh jemaah. Saya kata ni siapa tak puas hati pergi tunggu kat luar, apa pun tak apa. Sampai orang dengar terkejut. Hang ceramah, lepas tu hang buat diri hang marah, lepas tu hang nak ajak orang. Dulu ni pi masjid lah kadang-kadang orang tanya, ustaz tak pergi ni, ustaz tak pergi bendahari kami tu kedekut. Cukup syok waktu tu kerana nak buh orang kan. Lah saya tak mau, saya pun tak mau beli kes bodoh lagu tu dah. Lah dia kata ustaz pergi buh pergi bendahari kami kedekut, buh niri. Saya kata nak buh boleh, payment lain lah. Kalau jenis buh tu dia mahal sikit. Saya nak pergi buat jenazah, saya nak kau tim dengan bendahari tu, hang ambil RM50 hang senyum aku nak tutup hang. Hang duk marah pula. Memang lepas suruh hentam hang. Dulu belum, la tak mau dah, tak mau dah. Mengata kat orang pun tak mau dah. La ahli tasawuf. Mai tua ni maklum, saya pun rasa tua dah. Tua dah maklum, tua dah. Umur 36. Dulu makan terian ni, 2 relung pun tak apa. La 2 jarah pun tak lebih lah. Hari tu terlajak makan terian sikit suara tak keluar tua. Dia main kuih tua. Lah bukan berani ni doktor duk panggil 2-3 kali dah. Sampai dah time kena pergi check. Setahun saya akan buat 3 kali check satu badan. Baru ni klinik dia telefon, ustaz tak main lagi. Tak berani nak pergi lagi. Awah, pasal dekat sangat harum manis dengan terian. Hari tu harum manis Abang Long. Saya duk ingat-ingat. Baru ni saya makan harum manis. Muka atok-atok balik buah tu kat 12 relung dah saya makan. Kawan ni sekotak. Mau kutip boleh jual tepi jalan harum manis tu. Ni terian pula. Belum. Pagi tadi pun terian. Mampus. Kira gagah tak main ceramah ni. Tak pakai baju yang hangat. Dia belum tahu. Tak makan sedap. Takat musang king. Lepas tu saya tak heran lah. Baru ni saya makan terian darai. Cukup sedap. Pak Long nama terian tu. Nama lah Pak Long gelak apa. Cara Pak Long gelak tu menghina saya tu. Seolah-olah saya berdusta. Di Padang Peru kat Tunjang saya makan terian baru ni, nama dia darai. Saya tanya yang bawa tu, buat terian ni nama darai? Tak darai lagu mana ustaz? Dia jatuh daripada pokok pecah, dia kata jatuh tu. Nak buh apa? Darai dia kata. Itu saya pergi ceramah di Taiping, terian Teluk Haji Dolah tu lagi kurang ajar tu. Terian tu nama dia Teluk Haji Dolah. Tak tahu siapa nama lagu tu, lepa pun tak tahu. Dia kata kami sedap-sedap habaq nama tu. Tak boleh dah. Dulu makan terian pun tak ada apa lah. Makan lebih sikit kepala, pening kepala, hangat. Tua lah Pak Long. Tambah saya tua, Pak Long lagi sakan. Bila naik umur ni Pak Long, carilah kawan-kawan yang baik Pak Long. Sebab kita ni nak jadi baik tak baik kawan. Pak Long dulu masjid tak boleh main, tak nak main lu masjid segan. Tapi takat berkawan dengan kawan nak duk main masjid, Pak Long melekat masjid, betul tak? Dulu bukan Pak Long melekat, takat duk kawan. Duk kata aku ni tak boleh dah kena berkawan dengan orang masjid. Pi berkawan dengan orang masjid, mula main masjid. Dan lah Pak Long pun jadi orang masjid dah. Jadi AJK masjid biro. Biro ni. Dulu Pak Long nak main pun Pak Long tak tahu. Dia kata aku duk pergi dah tentu. Dia kata tu surau bukan masjid. Patut duk pergi main Jumaat orang tak ada. Ingatkan kapiak ke semua dah. Dia kata. Masjid tanu tu surau.
Macam maklum tu kata maklum masjid pun tak pergi, surau pun tak pergi ustaz. Jauh, masjid jauh. Surau tak ada dalam kampung. Tu saya kata maklum duk mayang di mana? Mayang kat Naksah. Nak kata apa kat maklum tu, biar pergi ke dia lah. Mau kata kita rasa pula. Tak apalah maklum dah nak buat jenazah surau tak ada, Naksah pun Naksah lah. Saya kata. Nak pergi Naksah. Maklum lah. Pak ni Imam Ghazali kata, cek baliklah. Mudah-mudahan kita terselamat daripada lembah di dalam neraka Jahannam. Amin.